Assalamualaikum teman-teman kaki pancing sekalian. Apa khabar? Saya Tuan Pancing, pakar dan rakan memancing anda. Kembali lagi dengan ramalan kilauan ikan yang paling dinantikan untuk hari Isnin, 2 Februari 2026. Hari ini, kita akan selami bersama apa yang alam semesta sediakan untuk kita di perairan Malaysia yang tercinta. Adakah ini hari di mana joran anda akan melengkung hebat atau kita perlu lebih bijak dan sabar? Bersedia kerana hari ini ada beberapa kejutan yang menunggu kita dan saya akan kongsi tip-tip padu untuk memastikan anda pulang dengan senyuman. Prognostik spesies dan taktik memancing untuk 2 Februari 2026 ini berdasarkan pemerhatian saya dan data cuaca. Mari kita fokus kepada beberapa spesies ikonik Malaysia. 1. Ikan siakap Barramundi. Di mana mencari? Dengan ramalan ribut petir pada waktu petang dan perairan yang agak bergelora di sesetengah kawasan, ikan siakap mungkin akan bergerak ke struktur perlindungan seperti hutan bakau, tiang jambatan atau kawasan muara yang lebih tenang. Perhatikan perubahan pasang surut air laut kerana siakap biasanya paling aktif sewaktu peralihan air, iaitu ketika air mula pasang atau mula surut. Umpan dan taktik untuk siakap umpan hidup seperti udang hidup atau anak ikan selar memang killer. Jika anda gemar menggunakan gewang, pilih gewang Mino atau soft plastik berwarna natural yang meniru mangsa semua jadi mereka. Balas dengan perlahan di sekitar struktur atau di tepi-tepi bakau. Siakap sangat responsif terhadap pergerakan umpan yang natural. 2. Ikan toman Giant Snakehead. Mencari untuk spesies air tawar ini, toman selalunya mendiami kawasan air mati seperti tasik, lombong atau sungai yang arusnya perlahan, terutamanya di kawasan yang ada struktur seperti rumput tebal atau kayu mati. Walaupun ada ribut petir pada petang, pagi yang tenang mungkin memberikan peluang. Umpan dan taktik untuk toman memang tak lari daripada umpan permukaan seperti soft frog atau popper. Bila cuaca panas selepas hujan, toman akan lebih agresif memburu di permukaan. Cuba casting ke arah struktur atau di tepi-tepi rumput air. Jika tiada sambutan, cuba gewang selaman cetek yang menyerupai anak ikan. 3. Ikan kerapu grouper. Di mana mencari kerapu adalah raja di kawasan berbatu, Tukun Tiruan atau kawasan terumbu karang. Dengan suhu air sekitar 29 darjah Celsius, kerapu akan tetap aktif di habitatnya. Ribut petir diramal pada petang, pagi yang cerah memberikan peluang terbaik untuk mencari mereka di sekitar struktur bawah air. Umpan dan taktik hidup seperti sotong gurita kecil atau udang mati yang segar adalah pilihan terbaik. Teknik bottom fishing atau jigging perlahan di sekitar struktur adalah yang paling efektif. Pastikan peralatan anda cukup kuat kerana kerapu ini pejuang yang handal dan suka melarikan diri ke dalam lubang. Analisis keadaan memancing cuaca. Untuk hari Isnin 2 Februari 2026, kita menjangkakan pagi yang tenang tanpa hujan di Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya. Suhu udara akan berada di paras minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Namun, awas rakan-rakan, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan ribut petir pada waktu petang di kawasan ini. Angin di perairan berhampiran seperti Melaka pula dijangka bertiup dari timur laut dengan kelajuan antara 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak sekitar 1 hingga 1.5 meter. Kelembapan udara pula sekitar 62%. Ribut petir pada petang boleh mengganggu aktiviti memancing terutamanya di laut terbuka
dan penurunan tekanan atmosfera boleh menjadikan ikan kurang aktif. Suhu air. Suhu air permukaan di sekitar Kuala Lumpur pada bulan Februari ini stabil pada sekitar 29 darjah Celsius. Suhu yang konsisten dan hangat ini adalah sangat selesa untuk kebanyakan spesies ikan tropika kita, membolehkan mereka kekal aktif. Walau bagaimanapun, ribut petir boleh menyebabkan perubahan suhu air permukaan sementara yang mungkin mempengaruhi aktiviti ikan untuk seketika. Fasa bulan, tarikh 2 Februari 2026 ini jatuh pada fasa bulan purnama. Secara tradisinya, ramai pemancing percaya bahawa semasa bulan purnama, kilauan ikan cenderung menjadi lebih lemah. Ini kerana cahaya bulan yang terang boleh menjadikan ikan lebih berhati-hati dan mengurangkan aktiviti memburu mereka pada waktu malam. Ada juga yang berpendapat ikan lebih cenderung mengawan atau bertelur pada fasa ini, menyebabkan mereka kurang aktif mencari makan. Aktiviti ikan secara umum berdasarkan gabungan ramalan cuaca, suhu air dan fasa bulan purnama, saya berpendapat kilauan ikan secara keseluruhan untuk hari ini adalah sederhana dan mungkin agak capricious. Ribut petir pada petang dan fasa bulan purnama akan menjadi cabaran utama kita. Ikan mungkin akan lebih berhati-hati dan kurang agresif. Walau bagaimanapun, di kawasan terlindung dan pada waktu pagi yang tenang sebelum ribut petir, masih ada peluang untuk tangkapan yang baik, terutamanya semasa perubahan pasang surut. Rakan-rakan, ini adalah ramalan saya untuk 2 Februari 2026. Memancing itu bukan sekadar hasil, tetapi juga tentang pengalaman dan ketenangan. Saya doakan anda semua ni Foster, ni Ceshui. Semoga berjaya dan selamat memancing. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah apa ikan idaman anda hari ini dan umpan apa yang anda rasa paling berkesan dalam cuaca. Begini, jangan lupa juga untuk like video ini, share kepada rakan-rakan pancing lain dan yang paling penting, subscribe channel saya untuk lebih banyak tips dan ramalan memancing. Sehingga bertemu lagi, salam satu joran.